Boleh tak kita baca surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat sembahyang kita? Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Sampai habislah. Rakaat kedua pula, Qul huwallahu ahad. Sama baca. Warna gitu. Boleh, tak ada masalah. Satu hari orang kampung mari jumpa Nabi. Dia mari ni kerana berlaku kisah ni di imam di kampung dia. Tu imam kampung dia ni setiap surah Qul huwallahu ahad. Sembahyang subuh rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Sembahyang maghrib Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Sembahyang Jumaat Qul huwallah juga 2 rakaat. Sembahyang raya Qul huwallah juga. Orang panggil tu imam kulhu. Jadi beberapa orang jemaah tak puas hati, lalu pergi jumpa Nabi nak buat pengaduan di bandar Madinah. Siapa Nabi kata ada apa hal? Kami ada masalah besar di kampung kami. Imam sembahyang jemaah kami ni sentiasa baca surah Qul huwallahu ahad setiap rakaat. Nabi kata betul ke? 2-3 orang betul Allah, kami sebagai saksi. Kalau betul maka kamu baliklah beritahu pada imam itu surah Qul huwallahu ahad akan pimpin dia ke dalam syurga nanti. Balik bodoh ramai-ramai hak kopling. Nabi marah tak? Tak ada. Nabi kata pergi pesan ketua imam, surah tu akan pimpin dia masuk syurga nanti.